Okey, kita buka skru cover head ni, saiz 8. Okey, kalau boleh spana ni korang guna yang macam jenis saya pakai ni. Dia lagi mudah. Yang ni saya beli dekat kedai Mr. DIY dalam RM7 je. Okey, dekat water pump ni sebenarnya ada dalam 3 ataupun 4 skru je perlu buka. Lepas tu baru boleh keluarkan water pump tu. Skru kat sini saiz 14. Korang kena ada top wrench untuk buka. Untuk nut ni saiz 12, ada 4. Korang buka je 4 ni dulu. Okey, untuk nut ni dia memang ketat. Korang kena kepit sikit, bagi tenaga sikit untuk buka. Memang dia ketat. Okey, untuk nut ni batang dia panjang ya. Dan ada washer. Kita tarik je keluar. Okey, hati-hati washer tu terjatuh nanti. Tapi jangan risau, nanti bila korang buka head tu, kita boleh terbalikkan, nanti dia jatuh. Dan satu alat ni korang perlu ada magnet. Nanti saya tunjukkan. Ni benda ni memang function ya, magnet ni. Yang ni saya beli kat Shopee je. Harga dalam RM3. Okey, Allen key kat sini dia memang ketat. Kalau boleh korang kena ada jenis macam ni, heavy duty punya, baru dia boleh buka dengan mudah.
Video part 3 dah selesai. So kita akan ke next video part 4 di mana saya akan tunjuk cara untuk buka bahagian tengah pula.